Sewaktu pasangan pengantin baru Era Fazira dan suaminya, Ezwan Zain, ditemu bual dalam majlis pernikahan mereka, pasangan itu ada ditanya mengenai kepingan bunga dinar emas sebagai hantaran serta lokasi pilihan mereka untuk berbulan madu nanti. Menjawab pertanyaan itu, Ezwan Zain ada menjelaskan niat asal ingin mencukupkan 100 gram emas, namun ditukar menjadi bunga dinar emas sebagai simbol hadiah daripada seorang suami kepada isterinya. Pasangan itu juga turut menjawab pertanyaan berkenaan lokasi bulan madu mereka nanti. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Saya sebenarnya tak bawa maksud apa-apa lah. Cuma kita nak mencukupkan 100 gram emas tu. Tapi simboliknya kita gunakan dinar. So kalau satu dinar ni dia bersamaan dengan 4.25 gram. Jadi nak mencukupkan 100 gram tu kita terpaksa guna 24 dinar lah. Tapi kenapa kita letak dalam keadaan pokok bunga emas tu, kerana ianya simbolik. Macam simbolik daripada seorang suami kepada seorang isteri. Jadi hantaran lah. Memang dah lama rancang, Azwan? Saya dah lama rancang, cuma ianya banyak halangan. Sebab kita nak jadikan benda tu bukan sesuatu yang mudah. Dia perlu kita custom lah benda tu kan. Sebab benda tu mungkin tak pernah dibuat. Tapi oleh kerana kita nak bagi sesuatu yang istimewa untuk Era, so usahakan jugalah. Sebenarnya dah beberapa kali dah buat, dia reject, buat dia reject. Akhirnya dapat lagi. Dapat apa yang kita nak lah. Alhamdulillah. Azwan, seberapa istimewa saat pertama kali awak jumpa Era, awak rasa nak melamar dia? Saya banyak kali dah, kalau dalam media pun saya beritahu yang saya tak pernah kenal Era pun. Jadi kita tahu daripada jauh lah, daripada media. Tapi bila kali pertama saya jumpa Era tu, saya agak bukan terpegun. Bukan terpegun. Saya rasa macam tak sangka seorang Era Fazira ni dia cukup kesederhanaan dia, santai dia, adab dia. Itu yang buat first yang. Jadi suka tak suka, saya minta maaf lah. Kita kena ganjak. Lepas tu bulan puasa pula. Lepas tu raya. Jadi salam juga raya tahun ni. Lama sikit jam tangan nampaknya. Dah ada destinasi ke awak keluarga? Kita ada beberapa tempat. Actually semua saya ni lebih kepada Era lah. Pilihan Era lah. Kalau saya pilih nanti, kalau dia tak suka nanti susah juga. Jadi saya serahkan pada Era untuk lokasi. Tempat menyelam ke? Tempat menyelam. Dia sebenarnya kalau macam saya cakap lah, di peringkat usia macam ni dia bukan honeymoon. Kita nak pergi holiday. Jadi banyak lokasi-lokasi yang saya angankan, yang saya impikan untuk nak pergi bersama dengan pasangan, insya-Allah akan saya realisasikan. Okay guys. Tadi last ramai nak tahu apa panggilan Era kepada suami. Suami kalau interview Izwan je. Takkan B for brother ke? Apa panggilan sayang? Saya panggil dia sayang. Walaupun old school tapi rasa macam sayang tu sweet untuk kami. Abang Izwan, saya nak tanya dari sedikit kan. Kalau kita katakan sebenarnya Abang Izwan mendapat trofi wife, apa yang boleh katakan? Saya pun tak pernah dengar sebenarnya terma tu. Tapi sebelum ni dah pernah ada orang cakap macam tu. Tapi kita tak ambil tu sebagai benda yang tak ambil pusing lah untuk benda tu. Sebab kita tak cari benda tu. Bagi saya lah, saya tak anggap tu sebagai trophy wife. Saya anggap dia seorang yang berkarier, ada nama. Jadi saya selaraskan dengan cara macam tu lah. Bukan anggap dia aku bukan trophy tak. Trophy wife tu agak negatif sikit sebenarnya. Jadi tak nak pasang lah benda-benda yang macam tu. Kita rasa dalam berumah tangga harus respect each other. Yes, isteri harus hormat kepada suami, tetapi kalau tanpa suami hormat kita pun, macam mana kita nak pupuk rasa hormat tu kan. Jadi harus ada give and take, dan tidak ada istilah trofi.
tidak ada istilah untuk nak mengambil kesempatan. Meskipun dia owner toki kuih, tak semestinya saya boleh makan kuih free. Fazira pun bayar. Saya pun bayar juga. Jadi saya rasa harus ada. Tidak ada no such thing as trophy. Trophy tu ibarat you berdiri statue. You punya idea tak diperlukan, you punya pandangan tak diperlukan. So kita tak nak hidup macam tu. Jawapan visual.